Kedai ni dia jual steamboat je. Malaysia. 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 Dia ingat aku orang India weh. Sampai sudah di Lijiang. So sekarang ni kita orang akan ke hotel. Kita ada ambil servis pick up daripada hotel siap-siap. Dia charge 40 yuan untuk satu kereta. So sekarang ni kita orang akan terus ke hotel lah. Actually kalau nak murah kau orang book DD je sebenarnya. So kita orang baru je sampai dekat Lijiang Asian Town. Apa tadi tu? Kereta tadi tu dah hantar dekat depan pintu masuk je sebab diorang tak boleh masuk kat sini. So ada staff daripada hotel datang ambil kita punya luggage. So kita orang ikut dia lah untuk pergi terus ke hotel. Bagus juga servis diorang ni sebab diorang macam tadi sampai je memang dah standby dah dekat train station tu. Ini pun sama, sampai je kat depan tu dah ada staff dia yang tunggu untuk pick up bag. So ni keadaan dekat Lijiang Old Town. Sekarang pukul 9 suku. Masih meriah lagi lah. Tengok kedai-kedai kat sini. Cuaca dekat Lijiang ni boleh tahan sejuk compare dengan Dali tadi. Maybe Dali dia punya elevation tak setinggi Lijiang ni. Oh cantik je. Ni kita orang punya guest house. Atas tu nama Big Tree Guest House. Tak nampak sangat. Hi, hello. Wah, cantik. Tak apalah, aku check in dulu, nanti aku buat review balik. Hi, hello. This area was the first area in China. No railway station, no airport. Oh, I see. After 20 years later, this is my second time to be here. Oh, okay. But my second time to be here. I never ever expect I will be here over Forever. 8 years. Why? 3 years COVID-19. Okay. So ni bilik aku di Lijiang. Di inilah Big Tree Guest House. Dia punya room ni memang style klasik macam tu, macam rumah lama lah, Asian Old Town. So ada katil queen. Tapi bilik ni dia tak ada ni tau, dia tak ada tingkap. Tingkap dekat depan tu je. Dia facing dekat dia punya macam common area. Ada tempat lepak-lepak macam tu je lah. Tapi aku rasa bagi aku okey je lah. Sebenarnya aku tengok ada ramai orang macam bilik dia orang lagi cantik sebab ada dia dekat atas kot. Ni dekat ground floor je. So itu je lah. Esok nanti aku buat review dekat luar pula sebab ni malam dah gelap, tak nampak sangat. Muka aku dah sunburn sebab bawa motor dekat Dali tadi. Sekarang ni kita orang baru je lepas check in bilik kan. So sekarang ni actually dah pukul 10 tapi hidup lagi bandar dekat sini. Masih ramai orang. Kedai-kedai pun masih buka. Cantik lah. Aku sukalah ni Dali ni. Tapi orang cakap ada banyak lagi Asian old town dekat sini tau. Cantik weh. Tahu tak? Sakura. Tu kat depan kedai ni. Kedai dia pun cantik. Sekarang ni pukul 5.20. Kita orang keluar untuk pergi ke Jet Snow Mountain sebab kita ambil package. Kita orang kena tunggu dekat Southgate pukul 5.30. Aku tak tahu kenapa awal sangat guide tu suruh. Sebab aku tanya orang lain sebelum ni,
pukul 7 diorang keluar. Kita orang pukul 5.30. Sekarang ni guide ni dia ada berhenti dekat satu tempat. Dia untuk ambil oksigen botol dengan dia ada provide baju sejuk. Kalau pasal ada colour orange dan colour merah kat tepi tu. Lepas tu ada bagi mineral water juga, seorang satu. Dia cakap kat sini nak kena check nama apa entah. So aku suruh kawan aku yang check kan, sebab dia cakap Cina, so aku tak faham. Aku tunggu kat dalam van je. Sekarang ni guide kita orang dia berhenti dekat tepi jalan ni sekejap sebab dia kata untuk tengok sunrise. Aku rasa dekat belakang ni lah kot Dragon Snow Mountain tu. Sebab kita orang keluar awal sangat kan, so sempatlah tengok sunrise. Nampak kat belakang ni mountain tu. Kan kita orang ada banyak lagi kereta kat tepi-tepi ni. Tepi jalan je. Okay guys, nampak tak kat belakang tu? Baru lepas sunrise, so dia punya gunung tu bertukar jadi colour orange tau. Kalau tadi dia macam putih-putih kan, sekarang dia dah jadi orange, memang lawa gila. So rasa berbaloi jugalah keluar pukul 5.30 pagi tadi. Sebab kalau keluar lambat dia dah cerah. Sebab kawan aku bagi tahu sebelum ni dia punya trip pukul 7 baru gerak. Aku dah pelik dah kenapa keluar awal sangat. Dan lagi satu, trip ni dah jadi macam private trip sebab kita orang berdua je dekat dalam van tu. Sepatutnya dia cakap ada 6 orang. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba jadi 2 orang. Dan kita orang punya trip untuk hari ni. Lepas ni kita orang terus pergi ke Blue Pool. Baru kita orang pergi naik ke Dragon Snow Mountain. Kalau ikutkan, kalau aku tengok yang sebelum-sebelum ni ramai pergi mountain dulu baru pergi Blue Pool. Tapi yang kita orang punya ni, kita orang akan pergi Blue Pool dulu. Sekarang ni guide stopkan kita orang dekat sini. Dia cakap untuk ke Blue Pool tu kena ambil macam van elektrik kot dekat sini. Sekarang ni kita orang pertama, orang yang tak awal tau. Tak ada pelancong lain pun kat sini. So ni view dekat tempat ni. Memang cantik gila. Tadi pun all the way daripada sana tu, daripada tempat yang kita orang stop untuk tengok sunrise tu, memang lawa. Tadi tak ada orang tau, tapi sekarang dah ramai gila orang. Dah start ramai dah turis. So ni kita orang on the way ke Blue Pool. Tapi dahsyat kat tu naik benda ni, macam roller coaster dah. Jalan dia kecil, lepas tu dia bawa boleh tahan laju juga. Okay, sekarang ni dah sampai dekat Blue Pool. Daripada tempat tadi tu, actually tak jauh pun, aku rasa jalan kaki pun larat je. Nak naik benda tu kena bayar 40 yuan kot, aku tak tahu kena scam ke apa. So ini pemandangan, ini tempat yang dia drop tadi, yang bagi tu drop. Dia kena jalan lagi untuk tengok Blue Pool. Kalau aku tengok kat sini, dia memang clear gila weh. Clear yang boleh tengok sampai dasar. Orang cakap dia punya colour air ni bergantung pada musim juga. Ada musim yang air dia tak berapa nak jernih. Tapi aku tak sure lah bila tu. Bagus juga sampai awal ni semua tempat tak ada orang tau. Aku tengok sebelum ni dalam gambar punyalah ramai orang kat sini. Tapi ni tak ada. Itu pun ada satu grup baru sampai kat depan tu. Aku rasa shock gila datang sini sebab tak ada orang tau. Aku tengok vlog orang dekat YouTube, mostly memang tempat ni crowded gila. Memang ramai. Diorang nak ambil gambar pun macam semak gila dengan orang-orang kiri kanan.
Tapi sekarang ni memang tak ada orang, aku tengok kat belakang, nampak? Sekarang ni menuju ke next location sebab Blue Pool ni dia luas. So dia kena ambil van ni balik, bagi ni balik untuk pergi ke next Blue Pool. Ini apa, fake sakura tree. Fake je. So sini memang cantik untuk bergambar. Boleh nampak belakang tu. Actually tak ada sangat pun orang sekarang ni. So siapa yang datang sini, aku rasa kau boleh request dekat kau punya guide tu untuk datang dekat Blue Pool dulu tau, pagi-pagi. Kalau boleh tolak macam kita orang pukul 5.30 pagi tu. Aku rasa berbaloi. Gambar pun lawa, siap spot. Kalau kau tak percaya, kau try tengok YouTube orang lain. Diorang share gambar, share video dekat sini, ramai betul orang. Cumanya sekarang ni dia macam, aku tak pasti, kedai-kedai macam belum buka. Lepas tu kan sepatutnya ada macam lembu kat sini tu kan, lembu besar tu kalau kau nak bergambar. Tapi lembu tu pun tak ada. So belum lagi lah kot. Tapi kita orang punya guide tu dia bagi stay sampai pukul 9. Sekarang baru pukul 8.30. So ada je masa lagi. Ini ada lembu tu. So ini free je, tak payah bayar nak bergambar. Tapi kecil lagi. Mak dia tak tahu kat mana. Tadi kita orang naik lagi sekali bagi tu, dah dihantar dekat hujung sikit. Actually memang Blue Pool ni memang besar tau. Tadi semua sampai sini pun dekat kita orang nampak memang tasik ni memang besar lah. Kalau korang memang jalan kaki kan, so kalau nak cover tu bagi aku agak penat juga lah sebab memang besar. Tapi dengan view macam ni mungkin tak penat sangat. Last lepas naik bagi tadi dekat hujung tu, dia akan hantar dekat satu tempat ni tau untuk tunggu bas. Lepas tu bas ni akan hantar kita orang untuk pergi ke tempat yang asal tadi tu lah, yang kita beli tiket untuk ambil bagi tu. Daripada situ baru kita orang akan gerak ke cable car untuk naik ke Jade Dragon Snow Mountain. Ni tempat tunggu bas je. Tempat tunggu bas je pun lawa ni. Nampak, memang tak nampak pun. Sekarang kat belakang pun nampak gunung Jade Snow Mountain, Jade Dragon Snow Mountain. Sekarang ni dah sampai dekat tempat cable car. So bas yang daripada tadi yang dekat Blue Pool tu terus hantar kita orang ke cable car station. Kita orang punya guide siap-siap tunggu kat sini sebab kita orang punya oxygen bottle dengan dia punya baju sejuk tadi kita orang tinggal dekat dalam van. So dia pergi ambil untuk bagi kat kita orang.
Dekat sini kami bukanlah yang terawal. Ada ramai orang. Actually dekat Blue Pool pun kalau lambat kan macam ni lah, ramai dia. So ini puncak dia. So far aku okey je, tak perlu pakai oxygen bottle tu. Tapi dia macam penat jugalah nak sampai atas ni. Padahal tak tinggi mana pun aku naik. Dia boleh naik tinggi lagi tau kat atas tu. Tapi memang dah ramai dah. Macam semput korang boleh dengar. Ramai yang sedut oksigen botol tu. Cantik gila. Hari tu kan aku dah cerita kan, sepatutnya kita orang pergi 20 hari bulan. Aku dah plan awal lagi. Tapi bila aku nak book package ni dengan guide tu, dia bagi tahu 20 hari bulan tu cable car diorang buat maintenance. So diorang tak ada trip lah hari tu. Tak ada orang boleh naik. So terpaksa tukar ke hari ni 19 hari bulan. So nasib baik aku tukar balik aku punya itinerary tu. Alhamdulillah kita berjaya sampai juga kat sini. So inilah dia Jet Dragon Snow Mountain. Panjat lagi sikit. Tak tahu nak panjat sampai atas ke tak. Sebab lagi atas lagi cantik view dia. Cantik weh. Alhamdulillah tak ada kena. So far lah aku minta tak kena lah EMS tu, supaya aku boleh enjoy district. Dia boleh naik tinggi lagi tau kat sini. Tapi aku pun dah semput. Dia bukan semput sebab apa, dia adalah rasa tak cukup oksigen tu. Tapi dia tak adalah macam pening-pening. Tak ada. Dia just rasa semput je. Kita nak try naik sampai atas sekali. So ni sekarang itu dekat bawah. Ni so nak naik dekat atas tu. Dekat atas tu. Ni aku ada standby oksigen. Dia tak ada, aku tak ada pening ke apa, tak ada. Cuma semput je. So aku standby. Aku nyangka ini dah atas. Rupanya ada lagi atas. Nampak tu. Aku tak tahu kalau naik ni. Aku rasa tak ada lagi atas. Belum lagi atas weh. Ada lagi atas. Tu. Nak naik kena beratur kat sini. Oi. Aku rasa ni last kot, ni last. Finally di puncak paling atas 4680. Naik sekejap je, terus turun, ambil gambar, pusing-pusing sekejap, terus turun. Sebabnya kita orang kena rushing nak pergi, ada yang show apa entah. Alhamdulillah berjaya sampai puncak. Tak adalah puncak, maksudnya dekat tempat paling atas ke yang boleh naik kat sini.
Best. Kalau korang larat, korang naik lah. View dia memang cantik gila. Tengok kat belakang. Tapi sekarang ni mendung sikit tau. So dia macam tak yang tengok. Tengok kat belakang ni. Mendung. So okay, jumpa dekat next location. Baru habis tengok apa tu impression show tu. Dia punya show tu menarik lah juga. Tapi dia sebab dia show pasal culture kan. So aku tak faham sangat. And then dia adalah screen tu dalam English. Tapi pun tak faham juga. Tapi menghiburkan lah. Kalau kau nak tengok boleh pergi tengok. Sebenarnya dia dah termasuk dalam package untuk trip ni. Semua sekali Blue Pool, Jet Dragon Snow Mountain dengan impression show tu. So tengok je. Cumanya tadi aku punya show tu pukul 1.20. Panas gila. Lepas tu apa, ramai yang keluar awal actually masa tu sebab memang sangat panas. Aku stay je lah sampai hujung-hujung juga, baru aku keluar. Show tu menghiburkan lah. Boleh tengok. Tapi actually ramai je share dekat YouTube. Tapi dah termasuk, tengok je lah. Okay. Muka staff yang baju hijau tu aku tengok macam muka merambat. Cuba tengok dia pusing depan je ni. Lepas dia dah masukkan cendawan ni, dia cakap kena tunggu 15 minit baru boleh makan. Ada banyak gila jenis cendawan tadi yang dia bagi. Dia siap bagi macam timer lagi tu, 15 minit. So lepas 15 minit baru boleh makan. Satu set ni 188 yuan harga dia. Honest review, dia punya steamboat ni tawa gila. Tuan terpaksa minta garam tambah dalam tu. Lepas dah tambah garam kan, baru selera nak makan. Sekarang ni yang tinggal kentang dengan ni je, dengan carrot. Ini kat Malaysia pun boleh dapat ni. Padahal semua dalam ni boleh dapat kat Malaysia. The famous water wheel. Aku pun tak faham kenapa dia famous. Benda ni macam replika je pun sebab dia tak berjalan pun. Nampak kat depan tu. Ini consider sebagai landmark lah dekat Lijiang Asian Old Town ni. So kalau kau datang sini, orang cakap wajib bergambar kat sini.
view dekat Lijiang Ancient Town. Aku rasa Lijiang Ancient Town ni kan, dia punya tempat ni lawa gila. Setiap tempat tu. Tapi paling lawa dia dekat dengan yang laluan macam canal ni, macam parit ni. Sebab aku tak tahu lah musim lain, tapi sekarang musim bunga kan. Dia penuh dengan bunga-bunga. Daripada semalam lagi, dia ada lagi satu. Dia punya canal ni, dia panjang sampai hujung sana. Memang cantik-cantik dia punya tempat. Kalau nak compare dengan apa tu, Dali Ancient Town tu, aku rasa Lijiang Ancient Town ni way better. Memang lagi lawa. Tapi tak tahulah kat sana sebab aku tak explore sangat tempat kat sana. Aku pusing sekejap je sebab kita orang rushing nak pergi ke railway station balik. Tapi dekat sini kita orang banyak masa. Tapi memang lawa lah tempat ni. Yang ni makan miswa. So dia punya apa, set dia macam ni. Dia bagi all the condiments. Lepas tu ada noodle. Lepas tu dia bagi sup panas. Nanti dia tuangkan semua kat dalam tu. Yang ni boleh terus makan, tak boleh tunggu 15 minit. Hari ni hari ketiga di Lijiang. So hari ni kita orang ada full day dekat Lijiang ni. So kita orang punya plan nak pergi jalan-jalan sekitar Ancient Town dekat sini je lah. Sebab based on apa yang aku cari, dekat sini dia ada 3 Ancient Town. Satu yang tadi tu Lijiang Ancient Town lah. And then ada Shuhei Ancient Town. Aku tak sure aku sebut betul ke tak. And then lagi satu dia Baisha. Baisha tu jauh sikit. Dia dalam 12 km daripada sini. So sekarang ni pagi ni kita orang gerak ke Black Dragon Pool. Dia tak jauh sangat daripada Lijiang Ancient Town tu. Dalam 1.7 km berjalan kaki je. Kita orang dah sampai dekat pintu masuk. Tapi dia ada bayaran actually. 50 yuan per person. Tapi mak saya tu masuk macam tak bayar pun. Oh tak payah bayar. Dia cakap tak payah bayar, masuk je. Puyung. Aku tak tahu betul tak. So tak payah bayar, masuk je. Ramai juga orang kat sini. Oh, tasik ni dia facing to Jet Dragon Snow Mountain tau. Nampak kat belah sana. Tapi dia macam tertutup dengan awan. Ujung sana tu. Surprisingly, tempat ni ramai juga pelancong tau. Sebabnya sebelum ni masa aku tengok video yang kawan aku share sebelum ni, masa dia datang tahun lepas, tak ramai sangat orang. Tapi hari ni ramai gila orang. Siap ada macam travel agent bawa group diorang datang sini. Tapi aku suggest kalau korang nak datang sini kan, korang datang sebelum pergi Jet Dragon Snow Mountain. Sebab dia punya excitement tu dah berkurang tau. Sebab aku dah pernah tengok yang daripada atas puncak sana kan. So bila dekat sini kau nampak benda tu pun rasa macam biasa-biasa je. So kalau nak plan itinerary, kau buat datang sini sebelum pergi Jet Dragon Snow Mountain. Tapi kalau kau datang dengan ejen tak boleh buat apa lah, sebab dia dah ada plan dia sendiri kan.
Ni map dia. Ini yang tadi tu, yang pavilion tu. Kita orang sekarang kat sini. So boleh pusing ke. Dia nak apa, Jet Dragon Mountain tu facing sini. So kalau korang, tadi kita orang masuk daripada bawah ni. Bawah sini. Kita lalu sini, lepas tu lalu bridge tu sini. Misi mencari kopi. Tadi dah makan tapi tak minum air. So sekarang ni nak cari air. Cantik gila tempat ni. Tapi macam belum buka lagi lah. Ada tu kafe. Tu boleh lah. Oh yelah, kedai kopi lah. Okay, kita tengok apa ada kat dalam. Tak jadi beli weh, mahal nak mampus harga kopi dia. Kau bayangkan apa, satu kopi je harga untuk satu set makanan 48. Aku makan misua tadi pun 38 yuan. Dia punya kopi tu 48. Terpaksa cari lain. Cantik juga taman ni. Tapi kita orang tak nak cover the whole apa taman ni kot. Sebabnya kita orang nak save energy. Sebab esok kita orang nak pergi hiking dekat Tiger Leaping Gorge. So kita orang dah buat satu pusingan yang tadi tu, lalu Moon Bridge tu. So ni sekarang kita orang dah on the way nak gerak balik ke Lijiang Old Town balik. Sebab tadi kita orang pass by, banyak kedai belum buka lagi. Cantik gila weh. Ini penuh dengan bunga lah. Ni kelakar. Tadi aku ada masuk dekat pintu lain kan. Dan aku keluar, aku nak masuk balik dekat pintu ni. Tapi bila nak masuk kena bayar 50 yuan. Kena tahan dekat kat depan tu. Tapi tadi belah sana dia cakap buyong. Cakap no need. So kalau korang nak masuk, korang masuk dekat pintu yang belah sana tu. Jangan masuk yang belah sini ni. Tapi kalau kau tanya mana sana mana sini pun aku tak tahu. Tapi dia dekat, kalau kau daripada Asian Town tu, dia lagi dekat yang belah sana lah. So kita orang terpaksa keluar, lalu dekat belah luar. Boleh tahan penat weh berjalan dekat apa ni, dalam Asian Town ni. Sebab dia besar gila. Aku rasa kau nak cover sini je memang kena duduk berhari-hari. Sebab dia banyak lorong. Setiap lorong tu pun dia macam lain, dia punya cantik dia tu. Tadi kita orang main pusing je. Lepas tu kita orang jumpa macam ada satu palace tau kat sini. Kita nak try tengok masuk berbayar ke tak. Sebelah palace semua cantik tempat dia ni. Oh ada tiket lah. Nampak kat depan tu ada penjaga tiket. Malas nak masuk, benda-benda berbayar sebab tak minat sejarah. Lagi satu, diorang ni bukan tourist friendly sangat kan. Kau masuk kau bukan faham pun apa benda. Semua in Chinese. Tadi kita orang balik tidur sekejap sebab penat jalan kaki dekat Lijiang Asian Town tu. So sekarang ni kita orang dalam Didi nak ke Shuhei Ancient Old Town. Pergi sana jarak dia lebih kurang 6 km. Harga Didi ni dalam 24 yuan. Tapi kalau kau nak pergi ke Ancient Town sana tu, kau kena pergi awal sebab dia tutup pukul 8 tak silap aku. Kalau yang dekat sini dia lama sikit sebab hotel tu kan kat situ kan. Dia pukul 10.30 tu masih ada orang lagi. Nah dekat sini based on apa yang aku baca lah, pukul 8 tu dah kedai dah tutup. Sekarang pukul 4. Shuhei Ancient Old Town dah sampai. Orang cakap kat sini tak ramai sangat orang. Compare dengan yang Lijiang tu, sini tak ramai. Kalau nak compare apa tu,
yang Lijiang Asian Old Town dengan yang ni kan. Actually Lijiang tu dia lagi lawa lah. Sebab kat sini orang tak ramai pun. Kalau tak nak bersesak, sini okey. Sebabnya apa benda yang dijual kat sana tu pun ada juga jual kat sini. Cuma vibe dia lain sikit. Dia macam tak crowded. Dia macam simple sikit lah. Kita orang dah lapar sebab tadi lunch tak makan. Sebab tadi kan kita orang breakfast awal kan, yang miswa tu. So sekarang dah sampai sini je. Kita orang nak terus cari kedai makanan halal. So sekarang ni on the way lah. Okay, belah sana yang hijau tu. 你朋友是穆斯林，对对， Kedai ni dia jual 是 steamboat 巴基 je. 斯坦，马来西亚，马来西亚。马来西亚，哦， Dia ingat aku orang India weh. So dalam ni ada ayam, ada perut, ada daging juga. Tapi nampak macam pedas gila. 那个可以加点是吗？那个 Dekat dalam ni dia ada banyak gila bahan-bahan dia. Ada perut yang hitam ni, perut yang putih ni, lepas tu dia ada daging juga. Lepas tu ada banyak sayur pun ada, mi pun ada. Banyak gila, 168 je. Compare dengan yang semalam punya 188. Yang ni lagi murah. Saya dah menggelegak, so boleh makan. Aku nak try makan yang perut yang hitam ni. 43.9等于 Nampak pedas lah, tapi tak tahu pedas ke tak. 43.9，它谁翻的快64？ Memang sedap. Dia ada flavor dah, tak perlu tambah garam. Pedas ke? Ini aku tak pasti apa, so macam cendawan kot. Sayur. Ini pun usus kot. Daging. Ada banyak aku tak tahu apa benda. Tapi sedap. Pedas gila. Pedas tapi sedap. Habis weh kita orang makan. Memang sedap. Aku rasa ada kentang je macam ni kan. Yang semalam ada kentang memang kita orang tak makan. Sebab cepat kenyang. Kentang. Habis. Wah, sedap. Okay guys, kalau kau nak makan kat sini, korang cari kedai kat belakang ni. Aku tak tahu nama dia dalam bahasa Cina apa. Sedap. Best. Recommended. Alhamdulillah. Kau berjaya sampai di Tina's Guest House. Tu kawan aku. Tu orang dua orang berjaya. Puas hati. 2 hari 1 malam. Panjat Tiger Leaping Gorge.